Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara untuk semak pelapor pentafsir bilik darjah PBD bagi akhir sesi akademik 2025-2026 secara online menggunakan sistem SSKP. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, untuk makluman semua, SSKP ni ialah sistem semakan keputusan pentafsiran yang membolehkan ibu bapa semak pelapor pentafsir bilik darjah PBD bagi akhir sesi 2025-2026 secara online. Okey, kita boleh semak bermula 22 hari bulan 12 2025 pada pukul 10 pagi sehingga 28 hari bulan 12 2025 pada pukul 11.59 malam. Okey, untuk kita buat semakan, mula-mula kita perlu buat carian SSKP dekat Google dalam telefon kita ataupun kita boleh type je laman web sskp.moi.gov.my. Kemudian kita pilih yang ni SSKP. Seterusnya kita dibawa ke paparan ini. Dekat sini kita perlu masukkan nombor ID pengenalan ibu bapa dan murid. Perlu diingatkan, kita perlu masukkan nombor ID pengenalan ibu bapa dan murid yang didaftarkan di modul pengurusan awan dalam sistem bersepadu Kementerian Pendidikan iaitu MOIS ataupun IDMI. Bila dah siap kita masukkan ID, kita klik semak. Seterusnya, kita klik OK untuk membuka fail PDF Purpose PDP. Kemudian, kita perlu masukkan kata laluan untuk muat turun PDF tersebut. Kata laluan adalah nombor pengenalan ibu bapa dan juga penjaga. So, ibu bapa perlu pastikan muat turun dan menyimpan pelapor PDP yang telah dijana. Okey, itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.